Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, ikhwan, akhawat, a'azakumullah, dengan limpah kurnia daripada Al-Ghafur, daripada Ar-Rahim, kita bersua kembali pada Rabu malam Khamis bersama dengan dua channel utama kita, Bicara Hati dan Sandiwara Dunia. Alhamdulillah. Malam ni kita menyambung bacaan Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing. Tulisan Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawaz Qaddasallahu ruhahu. Kita sampai pada perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita pada muka surat 124, tapi ada setengah buku 128. Kata Aisyah, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sedang baju besi beliau digadaikan kepada seorang Yahudi sebagai jaminan untuk 30 sa' gandum. Ini di dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau kekayaan dunia, pasti akan diberikan oleh Allah. Akan tetapi beliau tidak menginginkannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersyukur, paling sabar, paling qanaah dan paling zuhud terhadap dunia. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terpengaruh sama sekali dengan dunia. Baginda senang hidup sederhana. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhalat alayya imra'atun minal ansari fara'at firasha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatifatan mathniyatan fantalaqat faba'athat ilayya firashin hashuhu suf fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ما هذا يا عائشة؟ قالت قلت يا رسول الله فلانة أنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا فقال رديه يا عائشة فوالله لو شئت لأجر الله معي جبل الذهب والفضة جبل الذهب والفضة لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. Aisyah kata, seorang wanita dari kalangan Ansar masuk ke dalam rumahku, lalu melihat alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia melihat alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adalah kain yang dilipat.
Kemudian dia pun pulang dan mengirimkan padaku kasur yang berisi kain wool. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa ini wahai Aisyah?" Aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita Ansar yang masuk ke dalam rumahku dan melihat ranjangmu. Kemudian dia pergi dan mengirimkan ini padaku." Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Kembalikanlah itu wahai Aisyah. Demi Allah, seandainya aku mau, maka Allah akan menjadikan gunung emas dan perak bersamaku." Ini dalam riwayat Al-Baihaqi. Kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini adalah cerita ikhwan tentang macam mana Nabi berada dalam keadaan zuhud. Satu perempuan Ansar masuk rumah Nabi, tengok tempat tidur Nabi macam mana. Dia tengok tu, dia sedih. Dia pun balik. Dia kata dia anyamlah satu tempat tidur yang hashwuhu as-suf, yang dia pergi, kita kata dia pergi buat satu macam tilam, macam toto lah tu kita kata. Dia sumbat masuk kain-kain yang macam kain kerah tu, jadikan isi tilam. Maka dia tengok Nabi tidur tu selesalah sikit daripada Nabi tidur hanya berlapikkan kain, badan Nabi kena ke lantai. So dia buatlah firash, macam kita kata tilam zaman hari itulah, tempat baringnya agak selesa sikit. Tengok tu Nabi kata pada Aisyah, Nabi kata, "Apa Aisyah, ma hadha?" Ya Aisyah, apa ni? Maka Aisyah pun cerita, ada satu fulanah min Ansar, fulanah Ansariyah, dia yang buat ni ya Rasulullah. Dengar Nabi kata, "Ruddihi ya Aisyah." Nabi kata, "Aisyah, kita tak perlu benda ni. Ruddihi, pulangkan balik." Terima kasih atas dia punya penghargaan dia, tapi aku tak perlu tidur atas benda ni. "Lau syi'tu," kalau aku nak, Nabi kata, "la ajrallahu ma'i," Allah mampu bagi ke aku balasan dunia ni, "jibal az-zahabi wal fiddah." Bukan kata katil ke tilam ke istana. Allah boleh jadikan kepada aku jibal az-zahab, bukit emas dan bukit perak. Allah bagi seketir mereka aku. Pakailah aku sebanyak mana aku nak ambil, tak habis-habis. Tapi itu bukan apa yang ada dalam hati aku. Dalam kisah yang panjang, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi isteri-isteri beliau dan tinggal di sebuah ruangan kecil, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, "Falamma balagtu haditha ummi Salamah, tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la'ala hasirin ma bainahu wa bainahu syai'un wa tahta ra'sihi wisadatun min adam hashhuha lifun wa inna 'inda rijlaihi qaradan masbuban wa 'inda ra'sihi ahabun mu'allaqatun. فرأيت أثر الحسير في جنبه فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا walana al-akhirah. Cerita daripada Umar Al-Khattab. Dia kata, ketika aku menyampaikan hadis Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan beliau sedang berada di atas tikar
yang tidak ada pelapis antara tubuh beliau dengan tikar tersebut. Tak ada apa-apa. Hasir bermakna tikar. Kalau ni sebah kita ni tikar buat pada pokok ni, tikar mengkuang tu lah. Kalau ni sebah dulu mungkin tikar buat daripada korma lah kot, korma punya sulaman tu. Hasir. Satu tikar, dan antara badan Nabi dengan tikar tu tak ada apa-apa. Wa tahta ra'sihi, di bawah kepala baginda ada bantal yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Dan alasnya adalah serabut pohon kurma. Serabut pokok kurma. Sabut lah. Di kaki beliau ada dedaunan yang digunakan untuk membersihkan kulit yang terkumpul. Di sebelah kepala beliau ada kulit yang digantung. Aku melihat bekas tikar di badan beliau, bahagian samping. Bahagian samping ni bahagian jambi, rusuk dia. Umar kata, aku menangis. Sahabat boleh bayang, orang macam Umar tu boleh menangis. Entah bayang apa yang Umar tengok sampai dia menangis. Seolah-olah dia masuk rumah Nabi, Nabi tidur atas tikar, bangkit, dia nampak badan Nabi yang putih itu melekat segala bekas tikar tu. Dia nampak di kepala Nabi ni ada tikar yang dah kering tu melekat. Macam Nabi duduk gabui lagu tu. Dan dia nampak di ujung kaki Nabi ni ada macam apa, Nabi pegang nak kais habuk-habuk tikar yang luruh tu, kadang melekat kat kaki Nabi. Nabi buat kais-kais lagu tu. Dan Umar kata, aku tengok Nabi macam tu, aku tak boleh tahan air mata, aku menangis. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Umar menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya Kaisar dan Kisra, sesungguhnya Kisra dan Kaisar ini nama Raja Rom dan Parsi. Kaisar, Kisra, Rom dan Parsi. Sesungguhnya Kaisar dan Kisra, orang raja-raja besar di Rom dan Parsi, dengan apa yang mereka miliki dari dunia ini, sedangkan engkau adalah utusan Allah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau redha jika dunia untuk mereka, yakni orang-orang kafir, dan akhirat untuk kita? Hadis ini riwayat daripada Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dalam lafaz lain Nabi bersabda, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayati dunya. Mereka itu adalah kaum yang disegerakan untuk mereka kenikmatan-kenikmatan, yakni kesenangan dalam kehidupan di dunia. Subhanallah. Ini juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata pengarang kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kaumnya, umatnya fakir, tetapi beliau khawatir umatnya sibuk dengan harta dunianya, melalaikan mereka dari negeri akhirat. Maka seorang Muslim harus berhati-hati terhadap perhiasan dan gemerlapan dunia, dan jangan berlomba-lomba untuk memperolehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum.
fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Baginda bersabda, bergembiralah dan berharaplah apa yang menyenangkan kalian. Bergembiralah dan berharaplah apa yang menyenangkan kalian, yakni untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Seronoklah dengan apa yang Allah janji pada orang beriman di akhirat nanti. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi aku khawatir jika dunia dibentangkan, diluaskan atas kalian, seperti telah diluaskan atas orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya, sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya. Kemudian dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana ia membinasakan mereka. Ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis Urwah bin Az-Zubair. Ini bila Nabi tengok sahabat balik daripada perang, daripada Bahrain. Nabi tengok sembahyang subuh hari itu penuh masjid. Selalu tak penuh. Nabi kata, adakah kamu dapat tahu kata tentera kita balik daripada Bahrain dan mereka bawa balik harta yang banyak? Itu Nabi bagilah. Lepas Nabi bagi, Nabi kata, aku tak takut umat aku miskin, tapi aku takut umat aku Tuhan layan dengan kekayaan. Tuhan layan dengan kekayaan. Sampai apa? Sampai kaya itu membawa mereka ke satu penyudah. Penyudah apa dia? Penyudah binasa. Penyudah binasa. Maka binasalah umat dahulu kerana kaya, binasalah umat Muhammad juga kerana kesenangan. Nanti bila kita belajar sikit, kita akan tengok dalam kaya ni ada apa? Dalam kaya ni ada apa? Dalam pangkat ni ada apa? Bila semua hajat kita Allah penuhi, ada apa di situ? Ada satu benda nama dia istidraj. Bila kita kaya, kita senang guna duit, senang pakai duit, kita tak rasa susah dapat duit. Kita sedar, kita tak sedar, ketika itu kita akan terlupa Tuhan yang bagi kekayaan pada kita. Ini tabiat si kaya. Kecuali si kaya yang dia letak diri dia di dalam tarbiyah kerohanian. Bila kita pandai, kita ada pangkat, kita akan terlupa. Sebab kita dinampakkan kepada kita itu kuasa dan kelebihan yang kita peroleh. Kita bercakap ada arrogant, kita punya tanjak ada arrogant, pakaian kita, bahasa kita, kesemuanya ke arah arrogant, sombong, sangat sombong. Maka benda yang kaya sahaja, kalau kaya tu dia kosong. Bila kata kaya, kaya duit, duit tu tak boleh bagi apa-apa kepada kita, hanya kita pakai dia. Tetapi dalam duit itu ada arrogant. Yang buat Allah Ta'ala binasa umat dahulu ialah kerana bila duit tu mai, duit tak mai dengan tawaduk, dia tak mai dengan humble. Humble bila? Humble masa fakir, masa kita bangsat, papa kedana, kita tak ada duit nak sedekah, kita mula bercita-cita nak sedekah, kita tak ada duit nak pergi haji, nak pergi umrah. Orang kata nak dapat pagi, makan pagi, sesuap makan untuk anak isteri, kita terpaksa struggle dengan panas. Kita terpaksa susah, perik. Bila harga barang naik, kita rasa macam mana orang kata perah kain sampai habis ayak menitik. Masa tu kita susah, kita minta pada Allah. Kita reti orang pun susah macam kita. Tapi satu tahap bila kita senang, kita lupa kata kita pernah senang. Satu tahap kita start makan sedap, makan elok, makan mahal. Kita dah tak tahu apa dah ikhwan. Kita dah tak tahu apa. Dan kita membenci. Ketika itu kita benci sangat tak ada duit ni. Kita benci sangat susah ni. Maka Nabi takut sangat-sangat kaya tu dia mai dengan package dia.
Orang miskin yang sabar, bertakwa dan taat ibadat kepada Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang paling mulia. Orang yang tidak tahu keadaan mereka pasti menyangka bahawa mereka adalah orang-orang yang kaya. Kerana mereka sabar dan menjaga diri, tidak meminta-minta kepada manusia. Ini orang miskin yang mendapat tazkiyah, penyucian jiwa. Dia sorok kesusahan dia. Orang miskin yang sabar lebih baik daripada dunia dan isinya, walaupun orang lain banyak yang menghina dan merendahkannya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kemudian lewat seorang lelaki fakir. Ini daripada hadis itu. Dia kata, kemudian datang seorang lelaki fakir daripada kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang fakir yang lewat tadi? Sahabat menjawab, dia orang Islam yang fakir. Layak bila pinangannya ditolak. Apabila meminta, pertolongannya tidak ditolong. Bila berkata, tidak didengar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Orang ini lebih baik daripada isi bumi semuanya. Ini dalam riwayat Bukhari. Ini berkenaan dengan dua orang yang lewat depan Nabi. Satu orang yang ada nama, ada sedikit hidup. Nabi kata, apa pandangan kamu tentang orang ni? Maka sahabat pun kata, dia ni orang berada. Kalau dia bercakap laku, dia bercakap orang dengar, dia minta tolong pun orang akan tolong. Lepas tu lalu satu orang miskin lain. Nabi tanya juga macam tadi. Maka sahabat pun kata, dia miskin, dia cakap siapa nak dengar? Dia kalau minta tolong, siapa nak tolong? Dia kalau meminang anak siapa-siapa, siapa nak layan pinangan dia? Terus Nabi kata sepatah. Nabi kata, hadza, orang ini bukan kata dia lebih baik daripada orang tadi. Orang ini khairun, dia lebih baik min mil'i al-ardi, daripada apa yang memenuhi bumi ini. Misla hadza, dan seumpama ini. Isi bumi ini, seluruh kekayaan dunia ni, Allah Ta'ala lebih pandang orang yang miskin ni, yang dalam diri dia ada sifat sabar, tawakal, tak suka meminta-minta, bersabar atas ujian Allah. Dia tu lebih baik daripada sisi Allah, di sisi Allah, daripada dunia dan isi dunia ini. Di sini kita dapat belajar satu benda, ya kawan. Lepas kita dengar azan subuh, habis kita dengar azan subuh, kita sembahyang 2 rakaat. Sunat 2 rakaat sebelum kita sembahyang subuh. Iaitu kelebihan dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita sembahyang 2 rakaat, lepas orang bang subuh, kita sembahyang 2 rakaat. Sunat fajar ke sunat subuh, kita panggillah nama apa pun, 2 rakaat kita buat. Kelebihan kita dapat, Nabi kata dia lebih baik, 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis ni pula kita belajar, ada lagi satu perkara yang setaraf dengan 2 rakaat tadi, iaitu apa dia? Kita sabar tanggung kemiskinan. Kita sabar. Kita orang miskin, kita sabar atas miskin. Kita orang yang berusaha mencari makan, kita sabar. Kadang-kadang tak cukup, kadang-kadang cukup, kita sabar. Kesabaran kita atas ujian Allah, atas kemiskinan kita itu, kita lebih baik daripada dunia dan isinya. Sama nilai macam 2 rakaat sembahyang subuh tadi. Bahkan dalam hadis ni Nabi kata, min mil'il ardi, daripada apa yang memenuhi bumi ini. Misla hadza, seumpama ini. Orang ini lebih baik daripada isi bumi kesemuanya. Lebih baik. Tadi kawan tu dia sembahyang 2 rakaat, tapi dia hidup tak ada sabar.
Dia hidup tak ada sabak, dia bercakap tak ada aturan. Dia cuma duk harap 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kawan ni, dia tak semayang pun 2 rakaat tadi. Atas kemiskinan dia. Dia kira bagi-bagi semayang subuh, dia nak dari pergi kerja terus. Pasal apa? Dia tak mau minta ke orang. Di sisi Allah, dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Kawan tadi kena buat 2 rakaat untuk dapat lebih baik daripada dunia dan isinya. Dia tanpa 2 rakaat. Dia sendiri, daripada ujung rambut dia sampai tapak kaki dia, dia lebih baik di sisi Allah daripada dunia dan isi dunia. Oh, subhanallah, ikhwan. Kadang-kadang kita buat 2 rakaat tu, tapi kita mengeluh atas kehidupan dunia kita. Kita terlupa ada amalan kita boleh buat lebih besar daripada itu. Orang miskin yang sabar, maka kesabarannya itu bisa menjadi sebab keselamatan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitani." Hampir tiba waktunya sebaik-baik harta orang muslim ialah kambing yang digembalakannya di lereng gunung dan di lembah. Orang itu pergi menjauhi fitnah untuk menyelamatkan agamanya. Ini dalam riwayat Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ada satu orang, Nabi kata, dia miskin, tapi dia menjauhkan diri daripada fitnah. Fitnah apa? Fitnah meminta. Fitnah duk bercerita ke orang, kata saya miskin, saya lagu tu, saya lagu ni. Fitnah mengharapkan ihsan dan simpati orang. Dia orang miskin, dia lari daripada fitnah tu. Dia berusaha untuk mencari hidup dia. Nabi kata, hampir-hampir akan datang satu masa di mana apa yang dia ada tu, itulah yang paling baik di sisi Allah. Itulah yang paling baik di sisi Allah. Kenapa? Kerana dia berusaha lari daripada fitnah. Fitnah, dia jaga agama dia. Walaupun kita kata dia gembala kambing ke, apa benda dia buat sesuai dengan zaman. Zaman dulu kambing lah, jual roti lah, sesuai dengan zaman lah. Zaman lah orang kita mungkin tak jual kambing, mungkin dia pergi tong sampah, dia cari plastik, dia cari apa tu, paper tu, kotak-kotak tu, dia sanggup buat benda tu. Dia lari daripada nak pergi minta ke orang, nak pergi bagi tahu ke orang dia susah. Dia lari, dia sanggup buat kerja tu. Nabi kata, kotak yang dia cari tu, plastik yang dia cari tu, di sisi Allah itulah harta yang paling baik dalam dunia. Hampir Nabi kata kambing yang satu orang bela tu, dia bela kambing di lereng bukit, dia tak mau bagi orang nampak dia susah. Dia bela di lereng di mana-mana, lari daripada fitnah ni. Hampir-hampir dalam dunia ni kambing itulah yang dia jaga tu harta paling bernilai di sisi Allah. Kambing ni ikhwan, banding dengan saham, banding dengan kekayaan yang ada, siapa pandang kambing? Kita kata kepada orang politik, tahun ni awak tak usah bertanding lah politik, awak pergi jual kambing. Apa dia kata kepada kita? Dia rasa apa pekerjaan tu? Hina. Orang masuk politik, itu lebih mulia. Tapi di sisi Allah, kerana kawan tu nak jaga diri dia daripada fitnah meminta ni, fitnah yang ada dalam dunia ni, dia bawa kambing dia tu, dia pergi jaga. Tak mau campur dengan orang, tak mau supaya orang boleh tahu dia susah. Di sisi Allah, usaha yang dia buat itu lebih baik daripada dunia. Itulah harta yang paling berkat di sisi Allah dalam dunia. Subhanallah, ikhwan. Doa orang-orang miskin yang saleh dan taat sebagai sebab kaum muslimin mendapat kemenangan dan pertolongan atas musuh-musuh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tansuruna wa turzaquna illa bi du'afaikum?" Bukankah kalian mendapat pertolongan
dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian. Ini dalam hadis Bukhari, hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi juga bersabda, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah di antara mereka, iaitu dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Juga hadis Abi Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas, riwayat daripada An-Nasa'i dengan kedudukan hadis yang sahih. Subhanallah ikhwan. Satu orang macam Nabi pilih untuk hidup sederhana dalam dunia, ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Orang miskin, sabar dengan miskin, ada kelebihan dia. Tapi kalau orang miskin, dia tak belajar, dia tak tahu, dia tak sabar, maka tidak ada kelebihan dia. Tak ada kelebihan dia. Macam dikatakan, Imam Ghazali kata, orang pergi Mekah, orang buat haji, ada kelebihan dia. Bila dia balik, dikatakan tidak ada balasan untuk haji mabrur, melainkan syurga. Dan Nabi kata, orang balik daripada haji ni, daripada tanah suci ni, apa keadaan dia? Dia seperti hari mak dia melahirkan dia. Dahsyatnya. Tapi Imam Ghazali kata juga bahawa tak semua orang balik haji dia dapat benda tu. Benda tu dijanjikan untuk dia, tapi dia yang tak ambil. Dia yang tak ambil. Dia balik daripada haji, sifat sombong duk ada lagi. Dia balik daripada haji, sifat kedekut duk ada lagi. Dia balik daripada haji, sifat-sifat yang kita kata mazmumah tu duk ada lagi kat dia. Sehingga kan dia, hari dia pergi haji dengan hari dia balik daripada haji, apa beza dia? Tak ada beza apa. Maka Imam Ghazali kata Tuhan menghampak, Tuhan mesua nak bagi kat dia syurga, nak ampun dosa dia, dia tak mau ambil. Sebab apa dia tak ambil? Dia rasa berat nak layan apa yang Tuhan mahu. Maka selama duduk di Mekah, apa Tuhan nak daripada kita? Allah nak kita sabar. Allah nak kita apa? Allah nak kita cakap baik. Allah nak kita apa? Allah nak kita jamu orang makan. Allah nak kita jangan kacau. Sayyidina Umar, bila dia nak pergi tawaf, dia nak pergi apa? Dia nak pergi cium Hajarul Aswad. Bila Umar nak pergi cium Hajarul Aswad, Nabi tahan Umar. Nabi kata, Umar jangan. Umar kata, pasal apa ya Rasulullah? Nabi kata, biar dia cium, biar dia kucup Hajarul Aswad. Nabi kata, Umar, hang ni orang kuat. Umar, hang ni orang gagah. Dengan hang pergi, hang tolak mereka. Allah tak suka demikian, wahai Umar. Jangan buat lagu tu, wahai Umar. Nabi tahan Umar daripada kucup Hajarul Aswad. Sedangkan kucup Hajarul Aswad tu syariat dan sunnah. Kerana apa? Kerana tak mau menyakiti orang. Kerana Tuhan yang suruh kita kucup Hajarul Aswad, Tuhan itulah Tuhan yang sama, tak bagi kita buat nayang ke orang. Bagaimana mungkin kita pergi kucup Hajarul Aswad, kita sigung orang di atas nama nak mendekatkan diri pada Tuhan? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan itulah kata kucup Hajarul Aswad, Tuhan itulah kata jangan zalim orang, jangan siku orang. Maka Nabi tahan Umar. Menyebabkan bila Umar sampai dekat Hajarul Aswad, bila dia ada peluang nak kucup, terus dia kata sepatah kat Hajarul Aswad. Dia kata, hang batu. Kalau bukan kerana Rasulullah kucup hang, aku tak teringin nak kucup hang. Hang tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat. Subhanallah ikhwan. Tuhan tu suruh kita pergi buat haji. Tuhan tu lah nak bagi pada kita pahala syurga. Tuhan tu lah nak bagi pahala kita cuci daripada dosa macam mana mak kita lahir kita. Kita tak mau ambil. Ukhuh kita pergi, mabit kita pergi, Mina kita pergi, bermalam, rukun haji, wajib haji, semua kita buat. Tapi dalam diri kita ada sifat-sifat Tuhan tak suka. Kita terlupa. Tuhan yang mewajibkan haji pada kita, Tuhan itulah yang melarang sifat-sifat buruk tu ada dalam diri kita.
maka kita adalah hamba yang sangat arrogant dengan Tuhan, sombong sangat, dan kita tak tahu nilai di sisi Allah Ta'ala. Maka bila kita jadi satu orang miskin yang tak belajar, yang sombong, kita tak tahu kelebihan kita tu macam mana. Penderitaan kita, tak ada duit kita, susah kita, air mata kita. Bila kita tengok anak kita makan tak cukup, kita tengok keluarga lain makan cukup, bertakung air mata kita, semua itu ada ganjaran di sisi Allah. Tapi kerana kita jahil, kita rasa macam Tuhan buat naya. Tuhan tidak buat naya. Di sini ada dunia, di sana ada akhirat. Dua negeri, kita akan pindah ke sana. Tapi kerana kita tak tahu apa itu akhirat, kita rasa bila tak dapat dunia, tak dapat semua. Maka Nabi pesan pada orang kaya dan pemimpin. Nabi kata, bukankah Allah tolong umat ini kerana orang-orang yang lemah? Jangan buat naya pada orang yang lemah. Dengan doa mereka, dengan semayang mereka, dengan ikhlas mereka. Dari bahasan bab ini bukan bererti bahawa tidak boleh seorang Muslim itu menjadi orang kaya. Hal itu boleh sahaja selama diperoleh dengan cara yang halal dan tidak melalaikan dia dari melaksanakan hak Allah Ta'ala dan hak keluarganya. Saya berhenti saat di situ. Ikhwan, kadang-kadang kita belah miskin ni lah, belah susah ni, kita selalu akan bagi tahu, saya kena kerja kuat, saya kena kerja lebih. Pasal apa? Pasal tanggungan saya banyak. Kalau saya tak kerja kuat, macam mana saya nak ni? Kita kena pastikan masa kita ungkap ayat ni, dalam hati kita ini tidak ada gelombang buruk sangka pada Allah. Kita tak apalah, setengah orang tu dia kaya, dia tak kerja pun tak apa, dia tak kerja kuat pun tak apa. Seolah-olah macam susah kita ni Allah tak bagi apa-apa. Oh tidak, ikhwan. Barakah kerana kita sabar. Lain macam, ikhwan. Pasal itu dalam hidup ni ada keajaiban. Bila Allah bercerita pasal tawakal dalam Quran, Allah cerita dengan emosi ajaib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Perkataan fahuwa hasbuhu mengejutkan orang Arab. Barang siapa gantung dan sandak diri dia kepada Allah, dia minta Allah buat kepada dia. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah berserah orang-orang yang beriman. Lah kita dah buat kerja, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita dah habis dah kita buat kerja. Last sekali kita kata kat diri kita, kita kata, ya Allah, hang tolong buat kat aku pula. Kalau hang tak buat benda ni kat aku, apa yang aku buat selama ni tak menjadi Tuhan. Aku serah urusan ni, aku wakilkan kepada hang. Aku minta hang berbuat pada aku. Allah kata, wa man yatawakkal 'ala Allah. Siapa last daripada hidup dia, dia buat tu, dia buat ni, dia usaha tu, dia usaha ni, dia serah semua tu pada Allah. Fahuwa hasbuh. Dia akan melihat keajaiban. Usaha dia kecil ke? Usaha dia besar ke? Jadikah? Tak jadikah? Allah pasti akan cukupkan dia. Kerana tu, ikhwan, bila kita diuji dengan susah, hati kita mesti ingat betapa rahman Allah Ta'ala pada kita. Kacalah, ikhwan. Kita naik motor kadang-kadang, saya tengok tadi saya naik motor, dia tu duk tolak motor tu tengah panas. Tanya, kata pasal apa? Paku kena dia punya tayar depan tu kena paku. Oh ya Allah. Tapi dia Cayan Walid. Saya dah ingatlah hati, ya Allah, kalaulah orang Islam, kadang kita kena minyak habis, ya Allah, tak larat. Tak, ikhwan. Kadang-kadang kena ubah sat emosi fikiran kita. Ya Allah, betapa besar ganjaran hang bagi kat aku. Masa kita duk tolak motor tu, ingat sat dalam kepala kita, ya Allah, apalah nak bagi akhirat kat aku. Mesti besar, ya Allah, seberat apa yang aku rasa ni. Jiwa kita akan damai, sat. Akan ada keajaiban. Iaitu apa dia? Fahuwa hasbuh. Allah akan bagi cukup.
Katalah dia tolak motor tu 1 kilo ke 2 kilo. Minyak habis duk kena tolak. Kadang-kadang antu tengok ada orang main tolak belakang pula. Suruh dia naik, tolak. Bawa motor dia pergi. Ini semua bukan kerja kecil, pertolongan yang kecil, ikhwan. Allah akan cukupkan. Bila dia sampai dekat tempat minyak ke kedai buat motor tu, Allah akan cabut daripada hati dia rasa apa? Duka cita, gelisah, putus asa. Allah cabut. Allah campak ketenangan dekat dia. Allah akan bagi dia cukup. Urusan dia akan cukup. Tapi dengan syarat Allah Ta'ala kata, man yattaqillah wa man yatawakkal 'ala Allah. Man yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang mau mengalihkan usaha dia, wakil pada Allah. Hang tolong buat kat aku ya Allah. Pasal tu kita kata la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku dah tak ada haul dah. Aku dah tak ada upaya dan tak ada kekuatan. Sekarang ni ya Allah, aku nak pakai upaya dan kekuatan hang. Hang tolong aku ya Allah. Kita serah bulat pada Allah. Allah kata, hang tengok keajaiban dia, aku bagi hang cukup. Ibn Qayyim cerita perjalanan tawakal ni sangat ajaib, dia kata. Sangat ajaib. Benda yang tak ada matematik di otak, tak boleh jadi, tiba-tiba jadi. Benda-benda yang bersifat musuh nak buat khianat, tiba-tiba jadi macam lain. Dengan sebab tawakal yang betul. Maka orang miskin ataupun orang kaya kena tahu benda ni, ikhwan. Kita tidak sandak pada kekayaan. Nanti bila Allah tarik kaya, kita rebah. Kita sandak pada kuasa. Allah tarik kuasa, tersungkok dan menyungkok kita, ikhwan. Sandak kepada Allah. Allah adalah wali kita. Tapi penulis kata bab ini bukan menunjukkan orang Islam dilarang kaya. Tidak. Begitu pula harta kekayaan yang ia milik dihabiskan di jalan yang hak, dikeluarkan zakat dan sedekah, digunakan untuk ketaatan pada Allah, untuk membantu dakwah yang hak, serta untuk berjihad di jalan Allah. Sebagaimana di antara para sahabat radhiyallahu anhum, ada yang kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Osman bin Affan, Khadijah bintu Khuwailid, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan lainnya radhiyallahu anhum. Tapi kekayaan mereka digunakan untuk menolong fakir miskin, berjihad di jalan Allah, untuk menegakkan dakwah Islam dan lain-lain. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Ma nafa'ani malun qatt illa malu Abi Bakrin." Tidak ada orang yang lebih bermanfaat bagiku selain harta Abu Bakar. Ini dalam riwayat Ahmad dan selain daripada Imam Ahmad, dengan hadis yang sahih daripada Abu Hurairah. Kalau dalam riwayat Bukhari, Nabi kata apa? Inna min suhbati. Nabi kata satu orang bila aku kawan dengan dia, aku seronok kawan dengan dia. Dia sampai pada peringkat aku seronok tengok harta dia. Nabi kata, Abi Bakrin. Lau kuntu mutakhizan khalilan, latakhaztu Abu Bakrin makhalila, walakin ukhuwatul Islam. Abu Bakar ni aku seronok tengok dia, ibadat dia, perjuangan tubuh badan dia, hati perut dia, sampai peringkat aku suka tengok harta dia. Satu hari tu ikhwan, Quran cerita Abu Bakar tak kenal Bilal bin Rabah Al-Habashi. Dia tak kenal. Masa tu Bilal masuk Islam. Ini peringkat Mekah. Orang pertama masuk Islam di Mekah selain daripada keluarga Nabi yang dekat, Khadijah, Abu Bakar. Ini antum baca satu buku ditulis sangat menarik. Dia punya apa? Dia punya sirah, kronologi sirah tu sangat menarik. Dia tulis tu sangat menarik. Ditulis oleh Husin Haikal. Tak, macam ni saya buku dia. Tajuk dia Hayah Muhammad. Kehidupan Muhammad. Sangat menarik. Cara dia susun kronologi itu, peringkat awal macam mana seorang tu masuk Islam. Abu Bakar. Abu Bakar tak kenal Bilal. Sebab apa nak kenal? Bilal ni bukan orang yang apa? Bilal bukan asal orang Mekah pun. Dia bukan orang ada nama. Adalah hamba, jaga kuda lah, jaga itulah, jaga binatang-binatang tu lah.
Tiba-tiba satu hari kedengaran di telinga Abu Bakar, ada satu orang hamba kepada Umayyah bin Khalaf masuk Islam. Depa siksa dia macam-macam, pukul dia, buat macam-macam. Abu Bakar dengar. Bila peringkat awal tu, bila dengar kata orang ni masuk Islam, dia satu benda yang besar. Abu Bakar hantar orang pergi bersembang dengan Umayyah bin Khalaf. Berapa dia nak tebus Bilal. Masa tu Abu Bakar tak tahu pun kedudukan Bilal ni macam mana. Tapi yang dia tahu, ada orang masuk Islam, kerja dengan Umayyah bin Khalaf, dan orang tu buat naya kat dia. Abu Bakar bagi duit kepada orang dia suruh ni pergi bercakap dengan Umayyah bin Khalaf, tebuskan Bilal. Tebuskan Bilal. Umayyah tengok-tengok, kata wakil Abu Bakar, berapa nak bagi? Bagi satu uncang duit. Mungkin masa tu duit dinar kot, bagi satu uncang. Tak ada Umayyah Khalaf nak kata apa, dia bagi lagi satu uncang. Umayyah bin Khalaf kata, hang bagi ni untuk apa? Dia kata, untuk orang ni. Orang yang masuk Islam yang hang duk seksa ni. Umayyah bin Khalaf kata, kalau hang masukkan dengan Bilal, Abu Bakar minta percuma pun, aku bagi lagu tu je, tak ada nilai orang ni kat aku. Apatah lagi kalau hang bagi dengan apa? 2 uncang ni. Lebih-lebih aku ambil. Ambil pilah. Ambil duit, pergi bagi kat satu orang tak kenal. Saya kata, Husin Haikal cerita, seolah-olah ada macam satu angin masuk ke Mekah, sepi seketika itu. Dia ni macam gambar cowboy, bisa tengok nak bila cowboy nak bertarung kan, dia nanti main macam angin gulung. Sepi. Tiba-tiba Allah turunkan ayat daripada langit. Allah kata, wa ma li ahadin min ni'am. Bagaimana? Wa ma li ahadin, dalam surah Wal-Laili, wa ma li ahadin min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Allah bagi tahu niat yang ada dalam hati Abu Bakar tu. Pasal apa dia sanggup buat benda ni? Tidak ada sebab lain, Allah kata, melainkan ibtigha mardatillah, dia nak mencari keredaan di sisi Allah. Terus Allah jawab, wala sawfa yarda, pasti Allah redha pada Abu Bakar. Nabi kata, tak ada satu orang aku tengok rupa parah dia, ibadat dia, akhlak dia menenangkan hati aku. Sampai aku tengok harta yang dia bagi untuk Islam menenangkan hati aku. Dan harta dia sangat bermanfaat, dan dia sangat bermanfaat, iaitu orang itu dan harta Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah ya kawan. Orang ni orang kaya. Bahagian pertama penulis nak bagi tahu, jangan kita jadi sedih dengan miskin ni. Jangan. Di situ ada ganjaran. Dan bila kita jadi orang kaya, jangan kita jadi sombong. Ada orang kaya bertakwa pada Allah, taat padanya, menjauhkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, membantu dakwah yang hak, menolong orang-orang yang susah, membantu membangun masjid-masjid dan pondok sunnah. Maka adanya mereka bermanfaat untuk diri mereka, untuk Islam dan kaum muslimin. Miskin dan kaya, keduanya sama-sama merupakan cobaan dan ujian bagi seorang hamba. Orang yang miskin diuji dengan kefakirannya, apakah ia dapat bersabar atau tidak. Sementara orang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah ia dapat bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Allah kata, dia Sulaiman pun berkata, ini termasuk kurnia Rabbku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar,
maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Allah nak orang kaya jadi macam Nabi Sulaiman, daripada hati perut dia sampai terlucut di mulut dia, dia kata haza min fadli rabbi, ini adalah kurnia Tuhan aku. Dia tak kata diri dia, dia nampak sungguh dengan hati perut dia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Termasuk fitnah yang dikatakan syarri wal khairi. Syarri kemiskinan, khairi kekayaan. Sebab selalu kita nak minta, selalu kita nampak kemiskinan tu tak elok, kebaikan itu kekayaan tu yang elok. Maka jadilah kemiskinan itu syarri di mata kita, kekayaan itu khairi di mata kita. Dan Allah kata nabluukum, kami pasti uji kamu dengan syarri dan khairi. Kami uji sampailah kamu dikembalikan pada kami. Tentang ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kami akan menguji kalian dengan kesulitan, kesenangan, kesihatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Semua ini termasuk dalam bahagian syarri dan khairi. Dalam riwayat lain, dengan kesenangan dan kesulitan, dan keduanya merupakan cubaan. Allah berfirman lagi, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Maka adapun manusia, apabila Tuhan yang mengujinya lalu memuliakannya, memberikannya kesenangan, maka dia berkata Rabbku telah memuliakanku. Namun apabila Rabbnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata Rabbku telah menghinaku. Allah kata sekali-kali tidak. Renungkanlah ayat di atas. Apakah benar bahawa setiap orang yang diberi harta bererti Allah Ta'ala memuliakannya, sedangkan orang yang disempitkan harta bererti dihina oleh Allah Ta'ala? Itu hikmah daripada perkataan kalla. Allah suruh kita tengok kebalikan. Tidak, bukan begitu. Kamu rasa bila Allah bagi rezeki, Allah sayang. Pasal itu kamu kata Rabbi akraman. Bila Allah bagi rezeki sempit, kamu nampak Allah benci. Pasal itu kamu kata Rabbi ahanan. Allah kata kalla, tak mau. Tengok kebalikan. Betul ke kalau Allah bagi duit banyak, rezeki elok, tanda Allah sayang? Dan kalau Allah bagi susah dengan ujian-ujian, macam Ibnu Abbas kata tadi, ujian susah, ujian sakit, ujian fakir, itu tanda Allah tak suka. Betul ke? Sebenarnya tidak demikian. Kalla, tidak demikian. Yang benar bahawa kemuliaan yang sesungguhnya iaitu dengan ibadah kepada Allah, dengan mentauhidkannya dan taat padanya. Dan sebaliknya kehinaan sebenarnya iaitu jika seorang hamba tidak beribadah pada Allah dan tidak taat padanya, serta banyak berbuat dosa dan maksiat. Kita nak tengok kita mulia tak mulia, tengoklah pada tauhid kita. Ketika Allah uji kita, kacau tak kepercayaan kita pada Allah? Kacau tak? Ada orang tua-tua, anak dia nak masuk pertengahan umur 30-an, di ujung-ujung dah 38, 39 nak masuk 40. Dia kata kat anak dia, hang ni apa ni? Dia tak kahwin tak ada. Esok hang masuk 40 nak menikah dengan siapa? Dia pun pergi bawa anak dia pergi jumpa orang-orang pandai ni. Bagi mandi tu, bagi mandi tu, bagi mandi ni. Mandi pula bawah jambatan tengah malam tepi sungai. Tak tahulah buang siar ke apa, tak tahu. Apa masalah dia, kawan? Masalahnya
keyakinan pada Allah tu goyah tak? Hidup, mati, jodoh, tangan Allah. Ya betul, orang boleh buat sihir bagi kita tak kahwin, itu ada. Tetapi solat malam, berdoa, membaca wirid-wirid, zikir pagi, zikir petang, itu adalah rawatan. Sangat ajaib. Hisnul Muslim ni sangat ajaib. Sangat ajaib. Orangnya kena sihir bertahun-tahun, dikatakan tak ada ubat, tiba-tiba diberi dia wirid pagi dan petang yang Rasulullah ajak. Dia ulang ikhwan, dia ulang. Dia cerita. Dia kata dia ulang bukan sehari, bukan 2 hari, dia kata. Hampir dekat 6 bulan. Yang dia sakit tu dekat 3 tahun. Dia ulang dekat 6 bulan, dia kata. Tiba-tiba dia sihat. Yang hari tu dia berkata macam tak ada ubat. Doktor kata dia tak sakit, bomo lain kata kerah dia berbuat nak bagi hang matilah. Zikir pagi petang. Dia buat sungguh-sungguh, tak tinggal dah. Habis-habis subuh dia baca, habis-habis asar dia baca. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 40 hari. Dia kata dekat setengah tahun dia buat. Dia rasa selama dia duk buat tu, seolah-olah diri dia macam ada benda duk rawat. Badan pelan ringan, mata pelan nampak. Hal-hal yang dia lalui sebelum ni hilang sikit-sikit, dia kata. Dia sampai dia rasa dia sihat. Bila dia sihat sikit, dia ikut sunnah-sunnahnya lain. Mandi daun bidara, makan habatus sauda, minyak zaitun, air zam-zam. Dia aman. Alhamdulillah, dia kata. Hidup dia sekarang tidaklah tercekik, dia kata, macam mana dulu dia kena cekik. Kena cekik dengan mental, kena cekik sampai tak boleh nak buat kerja. Subhanallah ya kawan. Ujian. Bila satu orang pergi jumpa Tok Bomo, kalau dia jumpa Tok Bomo patah, tak apalah. Tok Bomo patah ni dia nak tengok patah, terkeliat. Hak ni bukan Tok Bomo patah, hak Tok Bomo ni. Yang tengok dalam ayat, yang boleh apa? Arraf dan kahin. Boleh tahu benda dah jadi, boleh tahu benda akan jadi. Ini melibatkan hantu setan. Tok Bomo tu bagi tahu masa depan hang lagu ni. Tok Bomo tu bagi tahu. Ketika tu dia pergi, Tok Bomo tu kata, hang ambil ni, hang buat pelarih. Hang pakai di badan hang. Insya-Allah hang buat apa jadi. Tok Bomo tu baca sepatah haram dia tak tahu. Sat lagi bunyi Tamil, sat lagi bunyi macam bahasa Brazil, sat lagi bunyi macam mai sebelah Thailand tak baik pula. Baca. Dia pun ambil, ikat dengan benang hitam ke apakah, bolam poket. Bila nak jumpa orang, seluk tangan dalam poket, genggam benda tu. Pergi interview pun, dapat kerja. Alhamdulillah dah ada. Allah telah meletakkan dia di tempat yang paling hina, iaitu dia tidak bergantung pada Allah. Dia tidak bergantung pada Allah. Dia naik, stakok dia naik. Dengan rezeki yang banyak dia naik. Dia naik dengan pangkat demi pangkat dalam kerajaan, dalam swasta, sampai dia jadi CEO. Sesungguhnya pelan hari, pelan dia naik itu, dia pelan kotak, pelan busuk, dia pelan bangkai di sisi Allah. Dia tak ada nilai. Kenapa? Penulis kata, kemuliaan sebenar kita ada pada tauhid. Bila Allah sayang pada kita, Allah jaga tauhid kita. Tanda kata Allah tak suka pada kita, Allah rampas tauhid kita, Allah goyahkan dia. Kita tak percaya pada Allah dengan sepenuhnya. Setelah kita mengetahui ayat di atas, setelah kita mengetahui ayat tersebut, maka baik kekayaan maupun kemiskinan sama-sama ujian dari Allah Ta'ala. Dan yang paling beruntung di antara mereka adalah yang bertakwa pada Allah dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, serta benar dalam melaksanakan ibadah padanya. Orang kaya beribadah dengan cara bersyukur. Artinya dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menggunakan harta dan kekayaannya dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu syar'i, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, sedekah, membantu sanak kerabat yang miskin dan papa, menolong fakir miskin dan orang-orang yang susah, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar dan memerlukan, meminjamkan harta pada orang yang kesulitan, melaksanakan ibadah haji, umrah dan ibadah-ibadah lainnya, dan orang miskin beribadah dengan cara bersabar atas yang menimpanya.
Artinya dia sabar atas kefakiran dan kemiskinan yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi dia tetap berusaha mencari nafkah dengan bersungguh-sungguh dan sentiasa mensyukuri nikmat Allah yang dikurniakan padanya. Merasa puas dan cukup dengan apa yang Allah kurniakan. Meskipun rezekinya pas-pasan, dia tetap bersyukur serta melaksanakan ibadah-ibadahnya wajib dan sunnah. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua perkara ini iaitu syukur dan sabar. Kedua perkara ini iaitu syukur dan sabar terkumpul dalam sabda Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa li mu'min in asabatuhu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabatuhu darra'u sabara fakana khairan lahu. Sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Tak ada pada orang lain, ikhwan. Hanya ada pada orang mukmin. Sungguh, semua urusannya adalah kebaikan baginya. Dan hal itu tidak terjadi melainkan pada mukmin. Apabila mendapat kegembiraan, dia syukur. Dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila mendapat kesusahan, dia sabar. Dan itu merupakan kebaikan baginya. Ini adalah hadis Muslim dan selain daripada Muslim, daripada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Yang kata sahabat kaya tadi. Oleh kerana itu yang kita fahami atau menjadi ibrah pelajaran dalam masalah ini ialah bagaimana Muslim mewujudkan ibadah hanya pada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, melaksanakan ketaatan pada Allah, bertakwa padanya. Kerana kemuliaan manusia di sisi Allah iaitu dengan takwanya, bukan dengan kefakiran, bukan pula dengan kekayaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Jadi, orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Apakah dia orang kaya atau dia orang miskin. Dan yang perlu diingat bahawa dalam hidup dan kehidupan manusia mesti ada orang kaya dan orang miskin. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan demikian di dalam Al-Quran. Akan tetapi, kita tidak tahu apakah seorang yang miskin itu sudah ditakdirkan demikian selama-lama. Betapa banyak orang yang tadinya fakir dan miskin, kemudian setelah dia ikhtiar, berusaha dan berdoa, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezeki yang melimpah ruah. Akan tetapi, yang wajib diingat bahawa keberkahan rezeki itu dengan sebab taat kepada Allah dan mencari yang halal. Yang wajib kita teladani dan menjadi contoh dalam kehidupan kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dalam hidup dan kehidupan mereka. Itu penjelasan daripada penulis kita terhadap tajuk yang kita baca ini, yang kita ambil awal daripada muka surat 121 atau 100 berapa tu? 100? Tak, muka ke-11. Itu tajuk kita. Tajuk ke-11, Rasulullah dan para sahabatnya adalah contoh. So, 1, 2, 3. Jadi inilah tajuk yang kita baca 2 kali. Betul ikhwan, bila kita tengok Nabi, kita akan damai seketika. Tapi kalau kita tak ada petunjuk Nabi, kita akan jadi gabra dengan hidup ni lah. Dengan susah, dengan ujian, dengan tak ada duit, dengan penyakit. Dengan penyakit pula, ubat cari, bariak, doktor tak sembuh-sembuh, gelabah kita ya ikhwan. InsyaAllah, bab yang ke-12, ini bab yang menarik. Apa yang dibawa manusia ketika ia mati? Dahsyat ya ikhwan. Apa yang manusia bawa ketika dia mati ni dalam dunia ni? Macam-macam ada ni. Ni pun 2 kali kot apa.
Dia panjang. Apa kita bawa kita mati, ikhwan? Tok Bomo. Nak tengok Tok Bomo. Nanti pada bab ni, ikhwan, saya nak cerita tentang satu Tok Bomo. Satu Tok Bomo mati. Apa ada pada dia? Dan saya pergi talqin mayat dia. Saya tak tahu dia Tok Bomo. Habis dah. Balik. Bawa berapa, saya ingat seminggu ke lebih sikit. Baru saya tahu kata yang saya talqin tu Tok Bomo. Dan saya dapat sedikit pelajaran. Tok Bomo mati bawa apa? Saya nak bercerita di bawah cerita ini. Apa yang dibawa manusia ketika dia mati. Oh subhanallah. Sangat mengerikan. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Kita jumpa minggu depan. Minggu depan kita baca balik kitab Zuhud. Buku ni kita akan baca minggu 3 dan minggu 4. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillah.